Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Nur Aniska binti Aziz, wartawan TV PSS SMK Seri Mahkota. Pada hari ini sekolah kami telah mengadakan perkemahan pasukan badan uniform bagi tahun 2025. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Rafiq bin Haris dari TV PSS SMK Seri Mahkota. Cikgu, boleh cikgu benarkan diri cikgu? Okey, terima kasih. Saya Cikgu Abdul Samad bin Aziz. Saya memegang jawatan GPK Co-Curriculum untuk sekolah ini. Dan hari ini saya berasa bangga kerana di Teguh Ramah. Dan saya berada hari ini sebab hari ini kita mengadakan perkemahan badan uniform untuk tahun ini, tanggal 11 hari bulan 10, 2025. Cikgu, boleh saya mengajukan beberapa soalan cikgu? Boleh? Soalan pertama ialah, boleh cikgu ceritakan sedikit aktiviti yang terdapat untuk perkemahan tahun ini? Okey, aktiviti yang terdapat untuk perkemahan tahun ini ialah yang pertama iaitu aktiviti berentas halangan diketuai oleh Cikgu Amzah dan Kamarudin. Aktiviti yang kedua yang kita jalankan ialah aktiviti ikatan dan simpulan yang diketuai oleh Puan Nur Amira binti Muhammad Zain. Manakala aktiviti ketiga pula ialah aktiviti pertolongan cemas diketuai oleh Encik Hani Yustita, Puan Hani Yustita binti Ahmad. Dan kita harap aktiviti-aktiviti ini akan berjalan dengan lancar sepanjang perkemahan satu hari ini di Suamanya Kebangsaan Seri Mahkota. Okey cikgu, soalan seterusnya ialah, apakah pengajaran yang cikgu nak murid belajar daripada perkemahan ini? Pengajaran yang nak diperoleh ialah murid-murid dapat menjalankan perkemahan dengan baik dan tabah, gigih serta dapat semangat setia kawan antara sama lain dan mengeratkan silaturahim serta belajar kepada para peserta untuk menghadapi cabaran semasa menjalankan aktiviti, contohnya aktiviti memanah tu, dan supaya pelajar dapat tabah untuk melakukan aktiviti menempuh halangan seperti yang nampak belah sana tu. Murid dapat membina fizikal dan minda mereka akan baik sebab kata pepatah, otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat. Terima kasih cikgu. Sama. Sekian, terima kasih. Sama. Sekarang ni para peserta perkemahan tengah merempuhi rentasan halangan. Korang tengok tu. Sekarang ni cikgu-cikgu kita yang comel-comel, cantik-cantik, handsome-handsome ni tengah masak untuk peserta perkemahan. Cikgu-cikgu, hai sikit. Sekarang ada aktiviti ikatan dan simpulan yang dianjurkan oleh Badan Berreform Pengakap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amin daripada TV PSS SMK Seri Mahkota. Hari ini saya akan temu bual salah seorang murid yang menyertai perkemahan pada tahun ini. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad Mizan Akid bin Muhammad Fakhruddin daripada kelas 1 Zamrud. Boleh saya mengajukan beberapa soalan? Boleh. Okey. Soalan pertama, apakah yang awak teruja semasa perkemahan ini berlangsung? Saya teruja kerana ini adalah pengalaman pertama saya menyertai perkemahan ini. Okey. Soalan seterusnya, macam mana awak nak pastikan kepala awak sentiasa semangat dan bekerjasama? Saya akan sentiasa menegur mereka jika mereka tidak bekerjasama antara sesama lain. Selain itu, jika kita bekerjasama, kita juga boleh merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu ucapkan tahniah kerana semua telah berada di penghujung program. Bertambah semangat nampaknya.
Thank you.